kasih. Menjualkah kita sambal belacan? Nggak boleh makan belacan kah? Restung soal. Apa yang mau di... Cara mau obat restung nih? Kau ada restu kah? Ya. Hah? Yang cakap piak tau. Apa tuh ada apa? yang kertas tuh, yang berasap-rasap tuh. Oh, ayo. Kau bilang satu kali saya kopi itu oke sudah kono. Kau Iya, nak Kak. nyala kau nggak tahu lah, aku belum pernah coba nih. Betul kan tuh? Kau mitos saja. Woi mati kena kucing ini, aduh. Aku belum buat rambut. Nanti jap. Semakin jauh. Baik lagi belum buat pakai. Body mist pun belum pakai. Tengok si Pai beli jajan weh. Pikirnya kita budak-budak. Ini satu kali sedot saja habis. Memang dia bagi untuk kan? Iya tuh dia. Ada bubur. Saya bilang, dak makanan tidak sehat kau punya ni. Hai. Tapi belum keluar. Hah? Belum keluar. Enggak, boleh makan, boleh makan kah? Enggak, anunya belum boleh. Tahu tapi anunya belum keluar. Kau berlaku di sini. Aduh. Bocor sudah. Bocor sudah. Apa boleh buat apa ya? Kau kasih bocor aku boleh pula. Kasih bocor aku tim bomba tuh. Orang tahu saya rambut kau, aduh. Oh iya. Lepas tu, aku bilang kau ni Pak sudah lah biuku ni tak bagus. Kau kasih tak bagus lagi. Apa orang nak mau tengok? Sudah lah. Tapi naiklah view dia kan? Oh, gila betul tu view-nya. Aku punya ni macam ada jin. YouTube gua, you bilang mas membuat. Macam mana kita kan macam hilang semangat. Nampak Ya, kalau gini tak manusia bikin. Malas yang buat kalau gini. iya. Oh, boleh buat lantai sudah di luar. Takkanlah satu video kita dapat 200 je macam yang kena-kena kalau macam konten tu kan konten yang effort. Ya, itulah. Dia macam tak worth it ni sama yang kau apa? Yang kau spend. Yang kau spend Kita, total sebab kami ni invest untuk kami punya konten kan. Jadi kalau tidak dapat pulangan yang sepatutnya, lagi-lagi macam kami kan ramai di sini. Kan bila kami tengok orang macam pulangannya okey pula, sedangkan effortku lagi lebih. Bayangkan. Betul, betul. Jadi 40K satu hari pun tak sampai. Azan. Kalau azan lain lah. Azan. Oh, Ada azan. Azan. Dengan effort yang kau buat dekat konten kau tu. Kau rasa berpuas hati dengan view kau? Bila Amri, suara Amri Malam macam ni sebelum lepas 100k kan? Sebab aku cakap, oh, worth it lah apa yang kau buat. Sebab bukannya senang weh. Angle kamera tu sebenarnya. Tapi apa yang kita sudah bincangkan, kau sudah lakukan, Zan. Good job, bro. Thank you. Hebat siap. Bawa dua karakter dalam satu konten. Tengok. Sumpah aku tak boleh menangis dalam kamera yang dirakam. Macam mana? Kalau live boleh. Berlakon nak menangis. Yang orang rakam kau, bukan diri kau sendiri rakam. Kalau sendiri kau pacak kamera mungkin boleh. Tapi kalau ada orang yang rakam aku untuk suruh menangis, memang tak akan keluar weh. Dia macam susah gila. Lagipun itu sebagian kisah sendiri. So, Jadi mungkin dia senang sikit. Kalau kau menangis senang, Cak Daus. Kau belajar dari aku, Cak. Kau belajar dari aku, Cak. Betul, kan? Ya rata-rata Kau kan kalau kau macam berlakon kan, kau cubit pahamu sini. Kau kuat lah supaya anu. Iya, aku selalu begitu supaya menangis. Tapi aku beritahu kau budak-budak yang baru masuk ni Harzan je aku belum nampak dia menangis dalam live. Hah? Kau pernah kau? Belum pernah kan menangis dalam live? Pernah? buat korban boxing hadiah. Oh yang duit-duit tu orang bagi jerung-jerung. Oh ya. Dia kalau lagi normal Daus. Yang susah ni mau buat di konten Nabi. Iya. Dia bukan apa kalau di konten Nabi tu dia punya macam satu Malaysia tengok. Kalau di live tu alah apa saja kalau nangis paling orang-orang yang di penampang tengok, di sepitang. Kalau nangis di konten Nabi barulah jatuh maruahku sebagai lelaki.
Bulu tangkis itu yang sensitivitinya macam kekeluargaan kah boleh. Tapi Aisyah hebat gila kalau kau ikutin pelakon yang menangis, dia hebat Dia gila. fake tau. Hah? Itu orang fake. Ngam lah jadi pelakon dia itu. Siapa si Aisyah? Fake. Bukannya kau sayang dia? Sayang itu perasaan. Kita pun aku pun sayang kamu semua. Aku nampak yang video orang bagi kamu bukit duit tu. Sweet lah buat kamu. Oh betul lah apa yang aku nampak hari tu. Kenapa? Kan? Kau jangan mewakili dorang dah. Call Saya sampai pandai-pandai pula kau memanfaatkan data live ya. call sampai 5 pagi. Oh patut. Oh semua tu jelas sudah. Kalau yang itu yang jam 5 tu macam tertekan begitu tahu. Oh ya, yeah. Dia mesti. Sebab telefon kan selalu aku simpan di sini. Jadi macam kadang begitu-begitu. Tapi pelik kan kalau jam 8 pagi tu call. Kasi bangun suruh bangun kerja aja macam yang oh something. 8 pagi biasalah kan macam Tiada, tidak pernah lagi orang buat gitu ya. aku telepon Belum lah. pernah. Si Heri aku telepon. Kalau Harry kau call mungkin normal lah. Nah itu kadang kan macam contoh di malam kan macam barai lah besok boleh gak kasih bangun begitu. Jadi itu bukan yang semula jadi, maksudnya itu memang yang sudah set up. Macam iyalah okay lah besok harus bangun kau orang awal lah, kalau enggak lah begitu. Sekali. Gimana bagus? Kalau sekali itu setup kot. Tapi kalau macam 2 kali 3 kali. Di mana kau tengok berkali-kali kita ada masalah. Tengok pulang ni. Ada lagi banyak lagi. Sorry Zan. Mesti dia saya sebelum cuti ni. Zan mau minum kah? Kita betul. Minum lah Zan, jangan begitu. Macam pelik pula dia tengok. Kami minum kau dah minum. Tak apa. Kami tak biasa Zan. Kalau di Sabah, tak boleh begitu Zan. Kita apa? Pantang betul. Ya kau Pantang ni. Betul. Hah? Itu kan kayak cyber. cyber. Memang. Tapi kami ni punya masih ada. Oh masih. Boleh lah satu. Kau takut nanti dia Coba sekejap ya Amri bagi susu dengan Arzan. Boleh lah satu lah. Dia kalau bocor tu Amri. Kasih ambil. dah banyak benar. Paling kalau Aku rasa tekan Arzan. Sekali sedut aku. Habis. geli-geli yang bersiasan kalau minum. Sempat dicerna. Aku rasa perlu dua lah. Buat kumur-kumur ni tu. Buat kumur-kumur. Midlife tu orang. Kembali rambut Amri. Kenapa orang mau rambut koin dulu? Sebab dulu lebih orang bilang macam apa dipanggil tu? Kalau sama, orang cakap dah semua rambut koin dulu. Tengok macam nanti. Okay, kalau begitu, ubah juga bah. kalau iya mana boleh kalau itu kau bayangkan satu bulan kau makan ayam, tiba-tiba kau makan ikan, lain kan perasaannya. Kau tengok Kak Salina, ini orang Kundas, kau tengok ujungnya tu, ujung nama kakak ni Salina ada Angsangsa. Semua orang tu kalau ada Angsangsa. Oh, kau angsa kah? Oh. Ngapa kau tahu ini jarum? Oh. Kasih jumpa di Tasik. Coba ada tasik cyber tu. Oh. Jangan kasih malu Kak. Kasih tahu dia Kak. Oh, swan kamu. Pancingan. Pancingan mesti mau kuat mah. Tapi okey juga Amri kau buat gitu. Kenapa? Ada fanbase. Dorang yang buat, bukan aku yang suruh. Aku tak pernah suruh-suruh dorang Daus. Dorang yang sendiri macam tiba-tiba pandai begitu. Aku pun heran juga aku. Kadang-kadang. Dorang ni Daus, aku tak tahu kenapa dorang boleh muncul dalam hidupku. Ya. Cenderung tak main tasik ya. Nak, mari kasih jumpa. Kasih jumpa di laut Cina kah? Laut dalam kah? Zan. Dia sampai jerin Zan. Dah lah kan. Dah dia bukan Zan. Dia begini Zan. Kita kan kau tengoklah baru-baru pun. Semalam kan. Malam ni kan semalam. Apa dia? Live kau semalam kan? Malam. Jadi okey je? Okey alhamdulillah. Kita tengok data lah pasti. Kalau boleh. Boleh. Kan? So abang tu cakap mau tengok data kan? Ya boleh. Kau tengok data kau semalam berapa? Ada dalam puluh-puluh K lah. Puluh-puluh lah. Itu tempat kau kan? Yang mana? Tak, tempat kau dia ada yang sekali data. Sekali data maksudnya macam mana? Sebab Tembak Live tu dorang jaga stok. And then dekat PC tu ada total berapa masuk. JMB. JMB. Atau JMB. Puluh-puluh lah. Puluh-puluh. Tak separat. Kepala? Kepala. Nak bagi tahu ke? Dan kau bisik ya kalau gitu. Tangan.
Bapak. Oi, serius ah? Tapi Coffee Berida punya account tak tahu lah. Tapi beri aku itu kau, itu kira GMB orang paling rendah tuh.